Wah, menarik kitchen towel tu. Lepas kita gunakan dia, kita lap apa-apa, benda yang berminyak. Lepas tu kita cuci. Tak payah pakai sabun. Wah, menarik. Aku order. Hui! Wih, nasib baik tak jatuh. Alright, inilah barangnya dah sampai daripada langit. Jom kita tengok macam mana. Apa yang diiklankan tu betul ke tak betul? Inilah packaging dia yang diiklankan dekat sini. Mudah menanggalkan minyak dan ia kuat menyerap air. Beralih pada belakang packaging, dia ada pengenalan produk dan juga cara penggunaan. Kalau nak baca, pause video ni. Aku takkan baca sebab video akan jadi panjang. Tak nak buang masa, kita buka terus. Kalau beli, dapat 3 helai kain. Dia akan bagi 3 warna secara random. Nampak ni, macam ni lah dia punya tekstur kainnya. Masa yang ditunggu-tunggu, mari kita test. Kebetulan dalam kuali aku dah ada minyak. Tambah kicap hitam sikit. Kemudian kita gaul-gaul sikit bagi rata. Kemudian kita lap dengan kitchen towel ni. Wow, macam ni lah hasil dah nampak ni. Hitam kotak gila weh. Kemudian kita pergi kat sinki. Kita tambah lagi kicap pekat bagi hitam lagi. Dah hitam lega macam ni. Mari kita basuh, tak payah guna sabun. Video ni aku takkan lajukan. Hampa tengok sendiri sama ada senang ataupun susah kain ni nak dibersihkan tanpa menggunakan sabun. Kesan kotoran degil macam ni, kalau hang guna kain biasa, jawabnya ke tong sampah lah. Minyak masak campur dengan kicap pekat. Cuba guna kain biasa buat tengok. Kalau tak percaya, cara nak bersihkan dia, kita cuma basahkan kain macam ni. Kemudian kita perah. Kita basahkan, kita perah. Hasil dia hampa nampak ni. Sikit demi sikit kotoran tu keluar. Tu dia, nampak tu banyak yang dah keluar oi. Aku teruskan cuci, nanti kita tengok hasil akhir dia macam mana. Wah, nampak ni hasil dia dah macam bau oi. Bagi anda biasa guna, kalau nak beli, tengok dekat beg oren. Aku dah sediakan dalam tu. Nampak? Jadi, kesimpulannya, apa yang diiklankan tu adalah benda yang betul. Bersih. Aku suka kain ni.